Kecekalan dan kebijaksanaan wanita dalam menghadapi cabaran menjadikan mereka sumber inspirasi dalam membina legasi bermakna untuk generasi akan datang. Demikian titah Raja Permaisuri Agong, Raja Zare Sofia bagi menzahirkan ucapan Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2025 kepada semua wanita di negara ini. Menerusi hantaran di laman sosial, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong menyanjung tinggi peranan wanita sebagai tunjang keluarga, masyarakat dan negara. Bertemakan wanita beraspirasi membina legasi, Baginda turut mengiktiraf sumbangan wanita dalam pelbagai bidang profesional serta peranan mereka dalam membina generasi masa depan. Baginda dalam masa yang sama turut mendoakan agar setiap wanita terus cekal dan bersemangat dalam apa jua yang diusahakan. Dalam pada itu, beberapa Menteri turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada golongan wanita sempena hari istimewa ini. Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil, menyatakan bahawa sambutan itu adalah untuk meraihkan dan menghargai ketabahan, keberanian dan sumbangan luar biasa wanita dalam kehidupan semua. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said pula menyeru agar usaha memperkasa peranan dan hak wanita diteruskan dalam membina dunia yang lebih adil dan seimbang. Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun bagi mengiktiraf pencapaian serta peranan wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk tahun 2025, tema Wanita Beraspirasi Membina Legasi menekankan aspirasi wanita dalam mencipta perubahan dan membina warisan yang memberi impak kepada generasi akan datang. Berita 757 ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua wanita di Malaysia. Semoga anda terus kuat dan berani menempuh cabaran dalam membina masa depan lebih cemerlang.